Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha barisan juri yang dihormati, penganjur serta hadirin sekalian. Hari ini saya akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk Transformasi Kemahiran 4C Pelajar PAM atau Pengajian Matrikulasi KMKT melalui PBPD Video Isu Semasa. Terlebih dahulu, saya perkenalkan diri saya, Puan Uana binti Makzin daripada Kolej Matrikulasi Kelantan atau KMKT. Berikut adalah isi kandungan pembentangan. Yang pertama adalah pengenalan, kedua metodologi kajian, yang ketiga dapatan dan hasil kajian, yang keempat perbincangan dan yang kelima penutup. Dahulu kita akan menelusuri pengenalan bagi kajian ini. Tajuk ini lahir daripada keprihatinan terhadap cabaran pelajar abad ke-21 yang masih lemah dalam komunikasi, kolaborasi, pemikiran kritis dan juga kreativiti. Justru, kajian ini menumpukan kepada transformasi kemahiran 4C melalui tugasan digital autentik iaitu video isu semasa. Kemahiran 4C merupakan teras utama pendidikan abad ke-21. Namun begitu, pelajar pengajian matrikulasi didapati masih berdepan dengan cabaran seperti kurangnya tahap keyakinan dalam berkomunikasi, kerjasama kumpulan yang tidak seimbang, hujah kritis yang masih cetek dan juga kreativiti digital yang kurang terserlah. Sehubungan itu, pendekatan pembelajaran berasaskan projek digital PBPD dengan tugasan video isu semasa dipilih sebagai intervensi inovatif. Terdapat 4 objektif utama bagi kajian ini. Yang pertama, meningkatkan keyakinan komunikasi pelajar. Yang kedua, bagi memperkukuhkan lagi kolaborasi dalam kumpulan. Yang ketiga, untuk mengembangkan lagi pemikiran kritis melalui analisis hujah. Dan yang keempat, menggalakkan kreativiti dengan penerapan elemen digital. Seterusnya, metodologi kajian. Dan ini menggunakan model Chemist dan McTaggart dengan kitaran perancangan, tindakan, pemerhatian dan juga refleksi. Pelaksanaan selama 6 minggu melibatkan 40 orang pelajar dalam kumpulan kecil. Intervensi tugasan video isu semasa dilaksanakan secara sistematik, yang mana para pelajar dikehendaki untuk memilih isu semasa yang relevan terlebih dahulu. Seterusnya, mereka dikehendaki untuk mengumpul fakta daripada sumber yang sahih. Berikutnya, mereka dikehendaki untuk menulis skrip yang kritis sebelum membuat penyampaian dan kemudian barulah membuat rakaman dan juga sesi suntingan video digital. Pensyarah pula membuat pemantauan komunikasi, kolaborasi dan juga turut memberikan bimbingan teknikal. Manakala dari segi aspek suntingan dan sebagainya, para pelajar membuat pengurusan sepenuhnya secara kendiri. Yang ketiga, aspek dapatan dan hasil kajian. Dapatan menunjukkan peningkatan konsisten dalam semua aspek 4C. Berikut merupakan data kuantitatif yang mana yang pertama, komunikasi meningkat sebanyak 35.5%, kolaborasi pula meningkat sebanyak 33.3%, pemikiran kritis 36.7% dan juga kreativiti meningkat sebanyak 34.4%. Dari segi data kualitatif, para pelajar ini didapati lebih yakin bercakap di depan kamera. Tugasan juga lebih seimbang tanpa dominasi individu tertentu. Hujah juga lebih analitis, bukan sekadar hafalan. Kreativiti terserlah melalui grafik dan animasi digital. Berdasarkan skor soal selidik pra dan pasca, menunjukkan bahawa peningkatan yang sangat ketara dalam komunikasi, kolaborasi, pemikiran kritis dan kreativiti pelajar selepas intervensi. Data kualitatif pula dari segi aspek refleksi pelajar dan juga pemerhatian pensyarah seperti yang dinyatakan tadi menunjukkan tahap keyakinan, kerjasama dan kreativiti pelajar menjadi lebih tinggi. Seterusnya dari segi aspek perbincangan. Mengapakah transformasi ini berjaya? Hal ini dapat dilihat dari segi peningkatan yang ketara bagi keempat-empat kemahiran komunikasi pelajar. Antaranya ialah dari segi penambahbaikan komunikasi yang cemerlang, yang mana video ini dapat melatih intonasi, bahasa tubuh dan juga kejelasan hujah para pelajar. Seterusnya, mengukuhkan lagi tahap kolaborasi, yang mana pelajar dapat menyelaraskan peranan, berkongsi tanggungjawab dan mencapai matlamat kolektif.
berdasarkan pembahagian tugasan yang seimbang mengurangkan dominasi individu tertentu dan meningkatkan tahap kerjasama yang lebih mantap dan sangat unggul. Pemikiran kritis. Dari segi analisis isu semasa, pelajar dapat meneliti isu, membandingkan perspektif dan membina hujah logik berdasarkan bukti. Seterusnya, pembelajaran juga berlaku berdasarkan dari segi gaya pembelajaran hafalan kepada analisis yang lebih mendalam dan juga menyelesaikan masalah. Seterusnya, peningkatan kreativiti yang ketara dari segi aspek penggunaan elemen digital, pelajar tambah elemen grafik, animasi dan juga elemen visual lain bagi menghasilkan video yang menarik. Eksperimen dan juga penerokaan digital turut berlaku di mana peluang untuk pelajar mengekspresikan idea dengan bebas melalui penerokaan elemen digital yang pelbagai. Semua ini membuktikan bahawa video isu semasa berasaskan PBPD bukan sekadar tugasan tetapi alat transformasi pendidikan yang selari dengan PPPM 2013 hingga 2025 dan aspirasi Malaysia Madani. Sebagai penutup, tuan-tuan dan puan-puan, kajian ini membuktikan bahawa tugasan video isu semasa melalui PBPD adalah model penilaian autentik digital yang berkesan, relevan dan berimpak tinggi. Ia berjaya memperkasa kemahiran komunikasi, kolaborasi, pemikiran kritis dan juga kreativiti para pelajar, sekaligus menyumbang kepada transformasi pendidikan matrikulasi dan persediaan pelajar menghadapi cabaran abad ke-21. Saya melaburkan tirai pembentangan, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Video semasa menjulang bakat, komunikasi yakin, kolaborasi mantap, kritis berfikir, kreatif tersurat. PBPD terbukti jadi pelengkap. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menunggu bersama mentari berlari meraih mimpi. Satukan tekad, genggamlah erat, tetap semangat, jadilah yang terhebat. Dalam sistem demokrasi berparlimen ini, rakyat diberikan peluang untuk menyuarakan pendapat mereka. Baiklah, sekarang kita beralih kepada proses pembuatan ginang. Apakah bahan utama dalam pembuatan ginang? Dalam era moden ini, semakin kurang generasi muda yang berminat dengan cara pembuatan ginang ini. Apakah cabaran utama dalam mengekalkan Negeri Kelantan yang terkenal dengan seni dan budayanya menjadi pusat penting dalam penghasilan songket sejak berabad lamanya. Setiap helai songket yang dihasilkan bukan sahaja mencerminkan kreativiti penenun, tetapi juga nilai kesabaran dan ketelitian yang diwarisi dari generasi ke generasi. Dalam dokumentari ini, kita akan menyelami dunia songket Kelantan, mengenali sejarahnya, memahami proses pembuatannya, serta menyingkap cabaran yang dihadapi para penggiat industri ini dalam mengekalkan seni warisan yang semakin tertinggi. Songket bukan sekadar kain tenunan, tetapi sesuatu manifestasi seni warisan Melayu yang syarat dengan nilai budaya dan sejarah. Setiap corak yang terjalin pada fabriknya bukan hanya untuk hiasan, tetapi mempunyai makna tersendiri, mencerminkan ketelitian serta kehalusan seni tangan yang diwarisi turun-temurun. Soket ni the main design dia rhombus dengan cone.
Okey, rhombus. Okey. Tahu rhombus? Tahu. Ya. Salah satu elemen utama dalam corak songket ialah motif geometri seperti rhombus yang bersifat simetri dan tersusun rapi. Selain itu, corak flora turut mendominasi reka bentuk songket, berbeza dengan corak fauna yang jarang digunakan.